Hi, welcome back to channel Mr. Hakimi. So, Kasih dengan Dinda tidur. Ayah dengan ibu nak main Roblox. So, nanti kita post biar Dinda dengan Kasih tengok. Betul. Biar Okay. dia rasa bila masa ibu ayah main game ni. Okay, so hari ni kita nak main game apa Game yang lari-lari ke? Lari. Ayah pun baru belajar dengan Dinda Obi Obi lari. Tak nak. Okay, Squishy kita- lah habis. Tower. Ha. Okay, kita main tower squishy. Kalau squishy Obi tak ada. Squishy Obi. Ha. Okay, kena search dulu. Squishy Obi. Tu. Cari Squishy Obi. Ni lah. Tu. SMR Tower. Ha. Mana yang ni ke? Squishy Tower ke? Tahu tak ada Obi Tak ada Obi. ni lah. Ni lah. SMR Tower. Tak apa sebab kita nak challengekan Dinda sebab Dinda kan tengah mood squishy. Okay, awak join je. Macam mana saya nak join? Join tekan avatar saya tu. Oh, Join. macam tu. First time. Sekejap. Aku tak pandai. Okay. Okay. Mana Ayang? Sekejap. Mana Ayang? Yang ni. Ayang? Mana Ayang? Nampak tak? Mana? Ni ke nama Wisteria? Bukan, kita Mizati. Kita kat tangga ni. Lah. Awak dia continue. Lah. Patah balik. Mana boleh continue, tak aci lah. Turun lah, jatuh ke bawah. Jatuh Tinggi dah dia main. Padam. Macam mana ni? Okay, close. Okay, saya. Awak nampak tak saya tu? Oh, Mr. nampak. Hakimi. Saya kurus. Ni kalau Dinda nampak kita main ni, lepas tu buat avatar baru macam mana? Mr. Hakimi, gemuknya awak. Jom naik tangga ni jom Mr. Hakimi. Okay, saya lompat. Kak Jelly ni tak boleh lama-lama lah, lupa. Oh, ya ke? Jadi apa? Dia boleh tenggelam. Keyboard. Saya tak ingat lah saya dah main game ni sampai mana. Awak dah jauh dah tadi. Oh. Mana awak? Cepatlah sikit laju. Itulah gemuk. Wah, bodoh. Boleh guna teleport Tekan teleport, dia continue. Macam mana? Teleport je lah tekan. Alah. Tadi saya dah tinggi dah. Mr. Hakimi Tak tunggu apa, saya tunggu. Tapi teleport tadi? Teleport? Tak tekan. Oh, belum sampai checkpoint tu Belum. Ush. Macam slow lah jadi orang ni. Telur ke? Dia nampak macam, yelah kaki dia kecil kan? Tak tebal. Kalau saya nak tukar avatar lah nanti, cik. Buat avatar macam Roblox betul lah. Okay. Okay. Oh. Wing. Saya punya ni semua dah hijau. Apa je? Dah hijau tak? Hijau. Oh, semua dah hijau Dia jangan dekat jelly tu, dia tak boleh jalan terus. Dia kena lompat-lompat. Oh, okay. Baik, Sifu. Saya pula yang macam dah pandai sangat. Tak ada. Saya pun baru belajar. Ush, jalan kat batu ni. Bodoh. Mesti ada bunyi krap. Iyalah, tunggulah. Awak tak pandai lah. Okey, awak dah sampai bata. Okay. Tunggulah saya. Saya dah tunggu kat atas ni. Oh, sedap lah bunyi bata tu. Ush. Okey, hai. Sampai Okay, sini, let's go. Okey. Saya dah pandai main ni sebab dia jalan kena ujung-ujung. Okey. Dia macam Yang mana? lompat tu ujung-ujung. Boleh tunggu sekejap Jauh lagi ni, kita bawa kat hijau. Aduh. Dia sampai kelabu. Orang tak pandai. Sampai kelabu ke warna apa tu? Okay, nampak hijau-hijau. Okey. Oh, pop. Kuat kan dengar kalau tu. Kalau saya, sebab saya screen record. Oh, pop. Sedap Wah, noobnya aku. Sedap bunyi dia. Kat keyboard tu bodoh. kena panjat. Dia kena cepat. Macam mana? Okey. Okey, sampai. Let's go. Yeah. Dekat hijau ni sekarang ni macam tak jatuh-jatuh. Jatuh. Tak, dekat tangga tu tak boleh lompat. Kenapa lah? Macam ulang-ulang je hijau ni. Bila nak habis ni? Ya, kena tunggu tukar warna. Cepatlah. Okey. Lama yang hijau ni. Lembab Nak sampaikan yang kelabu tu pun. Okey, kita dah sampai warna biru.
okey. Kena kelabu. Okey, cuba batu lagi. Yang dua orang ni macam tunggu kita ke? Ya ke? Willow dengan Wisteria. Janganlah tunggu kita orang. Kita orang ni noob. Newbie bukan noob. Oh, newbie. Noob tu kamu. Memang semua jenis squishy ada. kat Apa sini. ni? Crunchy ball tu. Crunchy ball. 25. Aduh, kejap. Yang diulang balik Tak, saya jatuh. Oh, ulang dekat checkpoint tu je lah. Saya terpaksa tunggu kat sini. Aku jatuh. Hush. Tak apa, Mr. Hakimi, jalan terus. Okay, Saya duduk kejar dekat kamu. Aiskrim ni. Aiskrim. Tak, susah dekat candy ball ni. Mana tadi aiskrim tu? Oh, dah patah balik. Okey, dah sampai. Oh, saya dekat aiskrim juga. Wah, sedapnya aiskrim ni. Wish, macam tak fair je. Kenapa awak kat mana? Oh, jauh sangat. Tadi dia suruh teleport. Awak kat bawah saya. Atas. Dia tadi kan jatuh. Saya dekat pop apa ni? Kat warna apa? Popit. Warna apa? Warna biru kan? Mm-mm. Sekejap, saya cuba jatuh kat warna biru. Tak payahlah, lag lah. Alamak. Apa, awak jalan je. Tak, tapi atas sangat ni macam dah tak jadi gameplay ni. Macam mana awak boleh jauh sangat yang? Oh, okey. Tak apa. Awak kat mana? Saya dekat warna hijau ni. Hijau? Ha. Lah. Tak apa, jalan. Tadi dia continue tu naik sampai yang checkpoint yang last saya main tu. Patutnya tak payah pun naik sampai situ. Okay, tak apa, saya tunggu. Tiket. Nanti kita jumpa kat sini, ayang kad je. Ha. Pasti ke ni hijau yang awal-awal? Yelah. Tak, bukan yang awal sangat lah. Tadi buat-buat jatuh. Dia sampai yang dekat warna kelabu ni dah. Yang masa last tu main tu. Oh. Terlalu jauh. Pastikan screen record. Sound ayah tak dengar ni rasa. Dia tak dengar sebab screen record. Habis tu tak ada sound. Sound ada. Nanti masa screen record tu kita Tekan tak tekan sound situ? Oh, sebab dia tak keluar. nampak kan? Kalau teleport dia kat atas. Okey lah, tak apalah, orang naik lah. Jauh lagi tu. Macam Dekat biru kan? orang kat biru. Sekejap, okey. Orang tunggu yang dekat sini. Mana orang? Kat oren ha. Okey, tak apa, nanti ayang kat Oren. tau video ni. Ha. Nanti kita sambung kat situ je. Ayang, macam mana awak nak keluar daripada muka orang ni? Awak jadi macam ni. Oh ni lah. Sekejap. Oh tu. Alah. Saya nampak. Kat mana warna kuning eh? Sekejap, Ni macam warna mana biru. kita... Ni saya ke belakang sangat. Okey, biru. Saya Kejap, kat kejap. aiskrim. Aduh. Oh. Warna biru kan? Ya, kejap. Warna biru. Mana? Oh tu saya nampak. Kenapa orang punya badan ni macam ni ke? Saya ingat dah. Tak pandai. Biarkan dia tegak. Nanti dia control sendiri. Itu saya nampak. Cepat. Okay, dumpling jap. Dumpling tu. Ush. Okay, let's go. Ush. Yang lepas tu kau jatuh nanti makin jauh. Tak jatuh. Tengok mana? Ya. Allah. Dia kalau teleport je ni atas. Kat mana? Oh, kat kuning. Dekat kelabu tu. Aduh. Dia suruh teleport. Tak payah yang game lain lah yang tak pernah main. Yang game lain yang tak pernah main. Tak pernah main. Susah macam ni. Tak jadi main sama-sama. Dia jadi macam teleport kan. Ajak kat sini. Macam mana? Keluar.